Siapa ni? Dari Malaysia, Bu. Daripada Malaysia, sedekah orang Malaysia. Malaysia untuk buka puasa. Dari siapa, Bang? Hah? Dari siapa? Dari orang Malaysia untuk buka puasa. Kami cuma pengantar, kami bikin channel YouTube. Fatir dari PD, kami bikin channel YouTube kan. Banyak pengikut dari Malaysia, kita agihkan tiap-tiap hari. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Bu. Siapa namanya yang di sana? Yang di Malaysia, ramai orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih, geng. Bersama saya Fatir. Hari ini kita bakal agihkan lagi nasi kerabu. Sebab paket kita, projek kita, planningan kita tentang berbagi setiap hari, insyaAllah akan kita tuntaskan ya. Jadi ini walaupun Emma ajak Fatir ke PD untuk berbuka puasa di rumah maknya Fatir kan, tapi tetap Emma order nasi kerabu hari ini. Kemarin dah ayam percik, nanti apa lagi, nasi kandar atau apa, macam tu lah. Okey, jom let's go. Ini masih kat luar semua ni, aduh. Macam ni pula orang ni. Ini airnya setinggi ni dulu waktu berapa bulan yang hari tu kena korban mangsa banjir tu kan. Okey, jom let's go. Kita tengok nasi kerabunya. Assalamualaikum. Kakak dah sini. Kakak dah pindah rumah Ada ini. Ada apa? Assalamualaikum bang. Salam. Belum siap bang? Belum, sini lagi. Ini nasi kerabunya nih. Hijau. Ini biru Tosca ya. Ya. Ini yang buatnya Ibu Nadia nih. Mana ayamnya? Ayam mana? Oh, ini ayam. Oh. Ini kan? Mana? Oh, ini bukan. Ini ayamnya. Oh, ini ayamnya nih, geng. Hari ini berapa order, Dek? 100. Hari ini 100. Yang udah siap belum? Oh, ini udah. Okey. Oh, banyak udah siap. Mantap. Hari ini lebih banyak siap. Jadi awal bunuh. Bawa tu ke Melayu gerak aja. Oh, subuh dah mulai. Mantap. Awak mana boleh pun lah. Nah. Okey. Ayah haji kau yang panggang lho. Itu yang awak ada macam boleh. Harus lain. Thank you. Kata pula juga. Lalu dia apa? Nah, ini dia. Kita dah selesai order. Berapa tadi ordernya? 100. Hello. Tak connect. Halo. Berapa ordernya? 100. 100. Hilang kontak. Hilang connection. Ini kita ada order 100. Kita ini nak naikkan ke atas kereta langsung Ini budak-budak dah main kotor. Tak kotor langsung kan? Tapi keluar keringat dia, tangan dia. Okey geng, langsung aja kita naikkan semua, kita agihkan di Pedada dek Pedada ataupun di di jalan lah nanti kita agihkan. Sebelum kita sampai ke PD ya. Kita nak pulang kampung, Emma ajak berbuka puasa dia tu di kampung Fatir. Okey, let's go. Fly. Nah, jadi tuan-tuan puan-puan, ini Fatir dah naikkan di atas kereta. Ini cuma bantu doa. Cuma bantu doa Ini mengantuk ni, dia ada rewel ni. Oh, dah rewel. Itu. Aduh. Ini kameramen dadakan. Okey. Nanti sering-sering buat live, ya kan? Itulah. Enggak ada dia buat live. Masak-masaknya buka je lah. Lagi masak-masak kan bisa. Mana ada yang mak apa? Ya. Sama mamak sendiri kok malu. Okey, kita susul dulu lah. Alhamdulillah geng. Dah selesai kita order 100 paket. Yang tadi boleh. Thank you buat makcik Nadia, makcik Emma, makcik Putra, semua makcik. Belum jadi makcik. Belum jadi makcik? Belum. Bila nak jadi makcik? Nantilah. Nanti. Jangan buru-buru. Okey geng. Jadi ini kita langsung aja nak pergi hantarkan nasi kerabu ini dulu. Dah Naira titip sini aja, yuk pulang. Let's go. Aduh, budak tu pula belum pulang. Kakak nak pulang tak? Naira. Masuk lagi dia. Dah lah, tinggalkan. Bu, makasih banyak bu. Kita berangkat dulu. Bismillah, jom let's go. Adik bawa kereta. Adik bawa kereta buka. Okey, let's go. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ini Fatir dah gerak dah.
Ini kita dah gerak menuju PD dek ya. Menuju ke PD kita akan agihkan nasi kerabu ni. Banyak sangat. Sampai harus letak kat dalam. Aduh, ini pula jalan macam ni. Nak jalan cepat tak boleh. Aduh. Oh, kakak ni nak kasih adik? Okey lah, kasihlah. Orang ni pasal dia jualan kan? Boleh lah, kasih terus. Buat kakak ni. Nasi kerabu pertama ni kakak ni. Sama-sama. Yuk. Ya, Emma langsung bagi kat sini. Sebab ini pasal bekas banjir kat sini. Okay, let's go. Kita jalan lagi geng. Jadi kita kasih buat adik ni juga. Sini. Adik aja kasihlah. Berapa orang itu orang tu kat rumah? Ambil dulu. Marah Kak Ros geng. Hati-hati dek, hati-hati. Kena nanti sama lori. Hati-hati. Ambil terus. Okay, buka puasa ya. Yuk. Dah. Oh, depan lagi. Okey. Itu aja, okey. Ibu. Ini. Untuk buka puasa. Nasi kerabu Malaysia. Okey, jom let's go. Memang bagi. Nanti ambil nasinya. Nasi balik bukan? Okey geng, ini kita dah memasuki area naik jembatan lagi. Aduh. Tak habis-habis ini, ya Allah. Jalannya ni kan masih sama kan? Masih sama. Itu kiri kanan masih sama. Aduh, ini pula jembatan Bailey-nya tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam ni keadaan Aceh. Udah hampir lebaran Tahu lagi lah. Ini yang kita sayangkan kan. Selepas puasa, selepas lebaran, nanti tak ada lagi bantuan atau apa kan. Lepas tu orang ni tak tahu pula nak cari nak cari pekerjaan macam mana kan. Mata pencaharian dia orang dah habis sudah. Ni tengok ni, sungainya dah luas sangat. Ya Allah. Okey lah, jom kita let's go. Bu, ini ada nasi buka puasa bu. Boleh ke sini bu? Ini Emma bagi. Ni tak kena bu. Hati-hati mah. Maaf bu. Maaf bu kat turun. Buka puasa bu daripada Malaysia. Ya, dari Malaysia. Ya. Salam buat adik. Okey. Kasih ya. Ya, sama-sama. Kasihlah beberapa. Ibu, ada nasi dikit ni daripada Malaysia. Adik buat kasih tahu lah. Adik kasih tahu. Ni ada untuk baru buka puasa dari Malaysia. Tunggu dulu bu. Alhamdulillah. Mudah rezeki. Ni dari Malaysia bu nasinya. Beza warna. Ya bu. Okey. Okey, tutup kakak. Ibu. Assalamualaikum bu bilang. Ada nasi dari Malaysia bilang. Ini ada nasi dari Malaysia bilang. Ini bu. Nasi untuk buka puasa. Ya, sama-sama bu. Semoga bermanfaat dari Malaysia ni bu. Ya. Okey bu. Nah, jadi ini tuan-tuan, puan-puan, kita dah masuk lagi ni ke dalam Kuala Lumpur Lumpur. Aduh, ya Allah. Adalah, kita cari lagi ni, kita agihkan lagi. Bismillah, geng. Ini tuan-tuan, puan-puan tengok tu kan. Parah ni, geng, ya Allah. Lepas tu di depan lori ni. Aduh, lori ni pun kayu-kayu semua masih. Aduh, ni batu pun bahaya betul ni. Bahaya sangat ni. Kakak tutup. Ini dua sekali dia bawa. Tak ada safety kan. Ada batu. Batu besar sangat. Betul. Masih ni. Kiri kanan diletak macam ni saja kan. Aduh, dia orang buat pasal apa ni macam ni. Ibu. Buka puasa bu dari Malaysia. Pak. Awak ada nasi daripada Malaysia? Tak, dari Malaysia buka puasa. Makasih ya. Pak. Nah, okey geng, kita panggil pak cik tu pula. Panggil lah. Turun dah lah, turun. Bisa. Emang embung nak turun pula. Taruh dulu. Dah.
Senang budak-budak ni. Takut pula. Jangan takut, emang mak embong ni. Ni untuk buka puasa di Malaysia ya. Ambil lagi dek, ada dah belum? Kawannya enggak pergi mana? Kawannya enggak pergi? Kacau lupa oh. Cicau mati ke? Ya. Tadi tak nak pergi budak ni. Ayo. Mana kawannya enggak pergi? Enggak. Enggak pergi enggak kasih. Tak bercanda. Aduh, bercanda pula dia anggap serius. Dari Malaysia. Puasa, ya. Padahal gurau tadi. Dah lah. Jom. Ibu, Assalamualaikum. Ada ini sikit, Bu. Nasi kotak, Bu. Ibu ni Dari siapa ni? dari Malaysia, Bu. Daripada Malaysia, sedekah orang Malaysia. Malaysia untuk buka puasa. Dari siapa, Bang? Hah? Dari siapa? Dari orang Malaysia untuk buka puasa. Kami cuma pengantar. Kami bikin channel YouTube. Fatir dari PD. Kami bikin channel YouTube kan. Banyak pengikut dari Malaysia. Kita agihkan tiap-tiap hari. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Ibu. Siapa namanya yang di sana? Yang di Malaysia, ramai orang ni. Oh, Ada ya, yang Johor. Alhamdulillah. Okey. Jazakallah. Terima kasih. banyak. Oh, sama-sama. Izin, Bu. Assalamualaikum. Buat. Kita akan agihkan buat ibu ini. Ibu ini. Nasi kotak untuk buka puasa ya. Dari Malaysia. Jom, let's go geng. Tak nampak turun sikit sekejap. Ambil di sini. Ini. Jadi kita akan udah agihkan dari buat ibu ini. Okay, let's go. Okay, tuan-tuan, puan-puan, kita lanjut lagi perjalanan. Ini dah lewat Pedada dek ya. Dah lewat Pedada, kejap lagi kita akan agihkan juga kalau sempat di Samalanga, PD Jaya. Sekalilah kita lalu geng. Ini dah jam 5.46. Dah lah kami di mana jumpa tempat buka puasa, dah di situ terus kami berbuka geng. Tak tahu lagi nak cakap macam mana geng. Okay, bismillah, let's go. Kakak, sini. Dah. Dah habis. Bapak ni. Bapak. Ibu. Sini, Bu. Itu adik ni buka terus. Buka, bisa. Kasih kakak ni. Kasih apa ni satu. Bang, coba buka dulu bang. Ini warnanya beza. Jadi nanti jangan takut. Ini nasi kerabu Malaysia. Siap. Pak. Buat berbuka puasa. Ini nasi daripada Malaysia, Pak. Jadi coba tolong bapak buka. Nasi kerabu warna biru. Boleh? Oh, ibu di rumah. Kasih plastik sekali. Okey, kasih plastik sekali. Oh, adik ni. Bang, berapa ringgit? Satu berapa ringgit? RM20. Abang RM20 bang. Ini buka dulu bang, abang. Nanti jangan takut. Ini. Nasi kerabu Malaysia, bang. Yuk. Siap. Nanti apa? Jangan warnanya. Takut warnanya. Ni. Ustaz, sini, Bang. Okey. Bawa abang ni. Kasih abang ni. Terima kasih janji ya, Bang. Terima kasih ya. Siap, sama-sama. Abang, sini terus bang. Sini terus. Ini banyak orang ni tak ini kan. Aduh. Okay. Oh, sama-sama. Ini abang ni pula. Ini bawa apa bang? Ini buat kanji, ambil kanji. Oh, ambil kanji. Okey, pagi ni. Ini bang nasi daripada Malaysia kan. Maaf. Ini warnanya biru. Jangan nanti takut makan. Okay. Ini nasi kerabu Malaysia. Okey. Abang. Cepat lah dek. Ni abang ni. Abang ni dua. Masih ada kan? Masih banyak. Buka ini dulu dua ni. Okey. Abang. Dah habis. Okey. Bang. Sini bang. Ini abang ni. Kat depan ambil. Banyak. Apa? Sini, Pak. Pak ni. Kasih apa ni satu? Abang ni. Oh, ada isterinya di rumah, Pak ya? Okey, Pak. Ini abang ni? Ya. Okey.
Nasi kerabu dari Malaysia. Oke, jom. Oh, ini. Adik ni. Kasih adik ni, Dek. Bisa buka? Okey. Nasi kerabu kasih adik ni. dari Malaysia. Okey. Ibu ni pula. Ini bagi makcik ni dulu. Bagi makcik ni. Ibu, ini kan nasinya warna biru. Nasi kerabu Malaysia. Coba. Jadi nanti jangan takut dimakan. Nasi kerabu Malaysia. Okey. Ini makcik ni belum? Bagi. Ada anak di rumah ya? Bagi anaknya. Lipat dah tu. Ya, okey. Kak, kasih satu anak ada untuk puasa ya. Malaysia. Yuk, sama-sama Dek. Lorong mana, Bu? Orang buka puasa ya. Ni abang ni belum? Ini pun masih banyak orang di dalam ni. Satu ada lah. Ini abang ni satu belakang. Abang di belakang. Okey. Banyak ni budak-budak santri semua kat sini. Aduh. Adik ni bawa mana ni? Lori ni. Lori punya adik bukan? Pak sini, Pak. Panggil. Adik tu budak tu. Adik, sini Dek. Buka puasa Bu ya. Sama-sama. Ini yang belum ni. Ini dari Malaysia. Ya. Habis. Ibu. Sudah, Ibu. Ini ada nasi kerabu. Boleh. Ibu, bagi makcik ni dulu. Bagi Ibu. Okey, kakak ni berdua ada. Dua orang sini. Buka dulu dua orang. Aduh, hati-hatilah. Ambil dulu dua orang. Ini adik ni. Ibu ni tak bawa baby. Kasih ibu tu. Kawannya satu lagi. Abang ni lagi. Kawannya belum, satu lagi. Okey geng, ini kita dah selesai dah. Alhamdulillah habis semua. Okey, mantap. Memang rezeki tak akan tertukar. Dua lagi ya? Okey, jom. Kita cari tuannya dua lagi. Let's go. Ini Pak, ini kan. Mohon maaf, tolong dibuka, jangan nanti kan. Nanti jangan takut pula makan. Nasi kerabu Malaysia kan. Ini dia. Kan nasi kerabu Malaysia, Pak. Semoga bermanfaat, Pak. Okey, jom. Amin, amin, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bapak. Ini. Untuk buka puasa Pak dari Malaysia. Alhamdulillah. Semoga kan kalian selamat semua nak ya. Amin, amin. Makasih Pak. Semoga bermanfaat, Pak. Alhamdulillah ya nak ya. Ya, Pak. Selamat ya. Jom, bismillah. Assalamualaikum, Pak. Ini Pak ada nasi. Dari Malaysia untuk buka puasa. Dari Malaysia Pak, buka puasa. Okey, jom. Nasi makan untuk buka puasa. Okey. Dari Malaysia Bu, untuk buka puasa. Ikan. Jom. Pak, Pak. buka puasa Pak lah. Okey tuan-tuan, puan-puan, terima kasih banyak sudah bantu orang Aceh kan. Lepas tu kita agihkan hari ini pun karena kita nak pulang ke PD dia. Sebab Emma nak ajak Fatir buka puasa di PD, di kampung Fatir kan. Ini dah hujan lagi dek. Aduh. Okey, jadi tadi 100 paket nasi kerabu sudah kita agihkan. Lepas tu esok pula ini Emma tengah buat jadual. Ke mana dia besok? Ke pondok pesantren ah? Pesantren. Yang hari tu kita sumbangkan sumur bor daripada Malaysia kan? Ini ada santunan anak yatim juga. Oh, ada santunan anak yatim. Buka puasa bersama.
Mana adik tak nampak? Besok jadinya di pondok pesantren yang hari itu kita buat semut bor. Terus ada santunan anak yatim dan juga buka puasa bersama. Okey. Terima kasih banyak. Apa-apa hal bila perilaku Fatir, apapun perkataan Fatir yang silap, yang salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja, Fatir minta maaf lah. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan. Fatir nak drive dulu ni, nak balik kampung, nak pulang makan dulu dengan orang tua kan. Dengan orang tua tak buka puasa, dengan isteri bini pun tak buka puasa. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.